Inilah dia renovasi tanpa binaan kekal. Okey guys, mengapa dan kenapa ianya bukan binaan kekal? Korang boleh nampak dekat luar ni menggunakan fascia board, berangka besi, berlantaikan juga besi, 2 tingkat, atas bawah, siap balkoni, low budget dan juga mengurangkan beban dan tekanan struktur asal rumah. Kalau korang ada bajet lebih, within antara fascia board dan juga cement board, dinding belah dalam, bolehlah letak polyurethane foam. Dan apa yang korang nampak ni, rangka lantai tingkat atas. Seperti yang aku perkatakan tadi, struktur dan binaan yang dibina ini tidaklah seberat binaan konvensional. Ikatan bata, konkrit slab, ground beam, roof beam, plaster pasir halus, di mana ianya akan memberi tekanan dan bebanan yang sangat berat untuk struktur rumah asal. Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.